Alright, Assalamualaikum guys. Okay, so hari ini ialah hari Sabtu dan hari ini aku job dekat Shah Alam. Oh, tak gagu boh. Tak. Oh, tak gagu. Alamak. Alamak, kantoi. Right, so hari ni job yang paling simple. Job aku hari ni tak ada paling simple, tapi job simple lah. Okay, job aku kali ni hanyalah memasang top set motor ni. Okay, buka dan kita pasang balik. Okay, apa yang dia nak tukar? Dia nak tukar head. Head dia akan pakai head 1922 yang dah CNC kan oleh Nasty Port Flow. Dan di yalah, valve pun dia tukar. Head dia head standard, valve dia tukar 1922 dan dia buat Nasty Port lah. Okay, Nasty dia punya tu CNC lah. Okay, dan dia nak tukar blok 57 dengan piston 57 dan piston dome lah. Dan dia nak tukar throttle body sekali, throttle body dengan injector sekali. Okay, sekarang motor dia spek PCO dan nanti pun mungkin dia akan jadi spek PCO juga, tapi kalau korang tengok blok tu dah jadi blok racing lah, so tak PCO sangat lah. Kalau dia nak cakap motor ni spek 57, kalau laju sangat orang tak akan percaya itu 57. Orang akan cakap, oh ni 62, 63, 65 ni gitu. So tak nak cakap banyak, kita nak buka motor ni dan aku akan tunjukkan sedikit sebanyak dia punya barang lah. Okay, apa-apa pun kita buka dulu. We hit the room, me and my crew, and it was cool until we bumped into you. Now it's been years, but there you were like a Mustang, redlining every single gear with a minute dance, like he was born in 49 but lost his groove back in ancient times. I wanna know what those replacement hips. Is that a Swatch watch? Do you know what time it is? Does he run deep enough to take you there? So inilah barang-barang dia. Okay, ni cover head je. Cover head apa entah ni, racing, tak tahu apa yang racing je. Cover head je lah, cover je lah. Apa yang racing. Okay, so ini head dia. Head dia letak valve 1922 dan dia dah buka lah. Dia punya valve guide dia tu sesuai dengan valve dia. Okay, dan ini apa orang panggil, ini dia buat CNC Nasty Port Flow lah. Okay, cantik lah, cantik dia belang-belang gitu kan. Tapi cantik lah. Nasty punya belang-belang ni dengan head CNC kadang tak sama. Okay, kadang tu tak sama. Apa hal ni? Aku punya fokus cloud. Okay, dan okay, inilah blok blok 57. Okay, ni gasket head block. Okay, gasket Cooper. Ni blok dia. Okay, kita tengok piston dia Okay, kita tengok piston dah keluar tu. Piston dia jenis macam ni jenis model baru punya. Tapi dia punya dome ni, dia punya tepi ni, dia buat ngam-ngam untuk head 2023 ataupun 1922 yang super head punya lah. Okay, kalau macam head ni, korang tengok dia punya kawah petak macam ni. Okay, ini dia lengkung-lengkung sikit. So antara dua, kita buka kawah dekat head ni sikit, ataupun kita just potong sikit dia punya dome dekat tepi ni. Okay, antara dua tu. Okay, sebab dia punya dome dia kecil je. Dome dia kecil. Dia tinggi sikit tapi dia kecil, halus je. Okay, dan kawah ni pun petak macam ni, dah ngam dah untuk 57 sebenarnya. So kita just lay ataupun kita just buka ni untuk bagi dia tak belaga lah. Korang tengok ni. Okay, nampak dia ngam-ngam sangat. Nampak tak boleh, tak ada free.
Okey, kita kena lay sikit. Biasanya dia kena dekat tepi ni je. Okey, dekat tepi ni. Okey. Kaki dia tumpul sikit lah. Sebab kalau tak, takut risau dia belaga, slow belaga, piston pecah ke, head pecah ke. Tak ada head pecah, tapi tak best lah. Dia akan mendatangkan problem, bunyi bising dan sebagainya lah. Okay, nak pasang kita kena tengok dulu. Nak PNP kita kena tengok dulu adakah kena adjust ataupun tak. Okay, dan ini ialah throttle body dia, throttle body ESR punya. Okay, dan intake dia pakai intake bulat lah. Okay, intake bulat. Kalau pakai head standard, jangan beli intake oval punya throttle body. Okay, so throttle body dia 32. Throttle body dia 32. Injector dia pun pakai 160. So alhamdulillah, insyaAllah ngam dengan spek ni. Okay, ECU dia dah pakai racing tu, tak tahu jenama apa, tapi dah boleh dyno apa semua lah. Nanti dia buat sendiri lah dyno tu. Aku just pasang, bagi motor boleh jalan. Sebab spek kecil je. Okay, spek kecil je, 57 je, tak ada beza sangat pun. Okay, so jom kita pasang balik barang-barang yang tersebut itu. Alright gang, so sebelum aku pasang head block ni, aku set up head. Okay, aku set up head apa semua kan. Okay, letak cam dia pakai cam yang dah ada kat motor ESR1. Okay, dan intake dia ni kan intake petak. Okay, dia punya tapak dia petak. Okay, dalam ni bulat. So aku kena potong sikit kat situ. Aku kena potong sikit kan. Sebab apa? Sebab dia sangkut dekat belang-belang tu. Itu je nak khabar. Jatuh. Itu je nak khabar. So kita kena potong sikit. Kalau pakai intake ni lah. Okay, tak faham juga kenapa ESR buat macam tu, tapi itulah dia, kita jadi foreman ni. Kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh nak PNP sangat. Kita ada benda kita kena potong, kita kena korek dan sebagainya. Okay, so piston je kita dah letak, piston ring, kita dah letak tensioner tu, kita dah. Ini pun kalau pakai blok yang pakai tensioner SC, dia punya benda ni, bracket cable clutch ni, kita kena potong kat ujung tu sebab dia sengit sikit. Dia skru dia ni dia terbuka sikit gitu untuk blok ni lah. Blok pakai tensioner SC ni, ini asalnya untuk tensioner Waisuku kan. So dia lain sikit, dia kena buka sikit macam gitulah. Okay, ada benda-benda yang kita tak boleh nak PMP sangat. Okay, itu cover head tu aku tak suka sangat. Cover head racing ni sebenarnya aku lagi gemar menggunakan cover head asal. Tak tahulah kenapa owner beli. Tapi tak apalah, kita pasang lah, kita puaskan hati. Okay, so barang-barang ni owner beli sebenarnya. Okay, kalau aku beli aku tak pakai yang intake macam itu. Aku pun pelik. Aku pakai intake yang biasa je punya. Okay, aku akan beli throttle body intake biasa punya. Ini dah dapat sekali trompet. So baguslah. Okay, dan kita pasang lah, tak nak cakap banyak. Kita pasang. So enjin ni kita dah siap pasang dah. Okay, cantik pula tensioner merah. Ini merah tapi ni kuning. Okay, ini kita pakai kabel tie tu sebab dia punya ni tak boleh nak ikat habis, tak boleh nak ikat ketat sampai ketat. So dia tak function jugalah kalau kita ikat kan. So kita pakai kabel tie, 3 kabel tie kita pakai sementara. Okay, sementara bagi hidup. Nanti kita tukarlah pakai yang benda ni. Okay, so sekarang ni kita tukar minyak hitam dia. Minyak hitam dia kita tukar. Hilang. Oh, tadi ada. Oh, ni ada. Kena sengat ke mana ni? Oh, kena sengat ke kanan. Tak juga. Lagi kena sengat ke kanan lagi.
Oh, entahlah, suka hatilah aku duk main sengit-sengit macam gini lah, bagi dia keluar ya. Hitam betul ni. Ini kalau level-level hitam macam ni, selalunya korang flush enjin, best kan, flush dengan minyak-minyak murah tu kan. Minyak pun tak banyak sangat ni. Mana aku cakap kak, motor dia makan minyak hitam sikit. Ni minyak hitam berusia 1000 km. So seloknya spek racing ni setiap 1000 memang tak adalah racing sangat, 57 je. Okay, tapi kita dah buat lah. So seloknya 1000 km tukar lah. Paling-paling lewat pun 1500. Okay. Hitam. Hitam. So aku tukar minyak hitam jap. Tadi aku dah start, dah setting okey lah untuk timing dia kan. Setting timing ni dia ada kat bawah tu, dia ada skru untuk tu nampak tu. Itu skru untuk kita buka valve dia. Ibaratkan kita pulas sikit macam itulah. Dan satu lagi dia ada skru angin kat situ. Skru angin tu untuk kita kawal pada skala yang sikit kecil lah. Okay, contoh kita buka valve dia tu banyak mana, and then kita nak tinggikan sikit je timing ataupun turunkan sikit je timing, kita adjust guna skru angin tu. Okay, dia bukan skru angin tu tak macam carburetor punya. Dia ada function dia lah. Okay, dia ada function dia untuk kita adjust sikit ke tinggi sikit ke rendah sikit ke macam tu, bagi ada timing dan bagi dia boleh hidup lah. Okay, spek kecil macam ni senang je. Okay, so minyak dah hilang pula, dah habis mengalir. Aku nak tukar, dia pakai minyak Motul 5100 1550. So recommend untuk korang kalau pakai minyak jenis semi synthetic 1550 memang recommended lah untuk motor-motor modi. Kalau kau nak pakai fully synthetic tak ada hal, kau pakailah. Tapi untuk aku semi dah mencukupi untuk motor yang macam ni. Okay, kalau superbike lah macam superbike 250 ke atas ke, tu lain macam Okay, tapi aku cerita pasal Kak Pecai. Okay, tapi nak pakai fully tak ada hal, kita tak halang. Okay, alright gang, so angin kuat sikit. Okay, kita dah settle masuk minyak hitam baru. Okay, bahagian enjin memang kira dah settle ni. Okay, kita tinggal pasang cover set je ni. Tu cover set dia, tu box dia. Okay, alright, so inilah dia bunyi standard je. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Pulas sikit. Kita tak calibrate lagi dia punya TPS dengan throttle body baru ni. Okay, timing dia ada lah. Okay, rasa kena tinggi sikit lagi timing ni sebab ini tak sampai 1.5 pun ni. Okay, aku risau juga motor ni bergerak sekelongkang. Okay, so settle motor ni. Kita tinggal pasang cover set je. Barang-barang tadi kita dah tunjuk, dan barang-barang ni owner beli sendirilah. Cuma ada satu benda je lah yang kita lay je gitu. Kita grind, potong situ. Okay, intake tu je buat spoil sikit, tapi tak ada hal, kita boleh pakai. Okay, semoga motor ni laju. Kita sudahi video kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you for watching. Bye.